Alhamdulillah, pagi ni kita ada ride. Kali ni ride jauh sikit. Kita nak ke Pantai Remis. Konvoi kali ni kita ada macam-macam motor. Ada sisi besar, ada sisi kecil ada. So semua pakat-pakat. Hari ni Alhamdulillah boleh lah jual ramai-ramai. Tapi santai, relax, makan kari kepala ikan dekat Pantai Remis. So bila hari ni kebetulan pula motor saya hari ni, tadi masa on the way nak mai, ada lampu check engine nyala. So nak tengok lampu check engine ni dia sampai mana dia nak menyala ni. Sebab saya baru je tu lepas pasang motor. So ni kot mungkin kena sensor ke apa ke. So tengoklah macam mana. Tapi insyaAllah kalau ada apa-apa kita call towing lah, bawa motor balik. Kalau insyaAllah lah, mudah-mudahan tak ada apa-apa. Kita minta-minta dia masalah ni dia settle balik lah. Apa ni, kalau lampu check engine ni dia padam, okey balik lah. So depan kita ada lagi konvoi yang geng motor-motor biasa. Motor Suku ada, motor Honda RS ada. So konvoi yang tu kita biar mereka pergi ke depan sikit. Kami yang besar-besar sikit ni duduk di belakang. Bawa pun dalam 90. So insyaAllah lah, mudah-mudahan selamat sampai. So kita nak tengok juga ni keadaan motor saya ni. Kita boleh lah buat review sikit kan. Kalau lampu check engine nyala ni ada masalah apa. So buat masalah ni tengok bawa okey lagi. Mungkin masa saya basuh tu ada yang ayak-ayak terkena sensor tu, saya tak tengok ke. So tadi bila masa duit nak berhimpun dekat Petronas Gunung Semanggul tadi, memang saya speed tu. Tapi masa tu tadi saya tak capture gambar, saya tak on video. Memang saya koyak tu. Lepas koyak tu saya tengok lampu menyala. So tak apa lah, kita nak tengok macam mana lagi. So enjoy perjalanan. InsyaAllah sekali lagi kita tengok kita exit. Katanya dekat exit mana. Saya pun tak pasti ni exit ke mana ni. Saya follow ni, saya pun bukan tahu tempat tu. So kita layan dulu. Oh, cempedak goreng. Bau sedap lah pagi-pagi. Sekarang kita berhenti di Taiping. Tu dia. Dia alatan-alatan pisau, parang. Sini kosong. Sini macam okey sikit, ramai lagi boleh duduk. Abang motor keluar je minggu. Dia naik lampu check engine tu dah. Tak padam. Tapi tak apa, tengok je lah. Kalau okey-okey lah. Sekejap lagi sampai harap-harap tu, sampai dekat rumah lah balik. Lepas tu pergi big wing lah. Check. Dah nak main ride tu. Habis lah.
Okey, selesai tadi makan dekat Taiping. Sekarang teruskan perjalanan lagi, ikut jalan bawah. Lebih relax dengan pemandangan pokok-pokok ni. Bawa pun kategori bawa dalam kawasan jalan bawah ni, kita bawa dalam 70. Layan dia. Semua tak ada rush, tak ada rushing. Semuanya bawa dalam keadaan lepas makan pagi. So dah lapik perut dah, kenyang sikit. Agak kena sate pun tadi. So Alhamdulillah dipermudahkan urusan sampai ke checkpoint yang pertama. Saya punya motor sekarang ni masih lagi ada tanda cek enjin ni. So far bawa okey, tak ada masalah apa. Cuma lampu cek enjin ni nanti tadi tanya dengan member, dia kata nanti balik mudah-mudahan selamat sampai rumah. Buat appointment dengan Honda Big Wing, pergi hantar sana cek sensor tu nanti. Itu je lah kot. So kita layan jalan bawah. Okey, kalau ikutkan destinasi tu nak sampai lebih kurang dalam 45 minit. Kedai kari kepala ikan tu kalau ikutkan katanya 12.30 dah buka. So kami pun ada kat sini, insyaAllah lah, mudah-mudahan elok sampai kedai buka. Okey sikit, boleh balik awal. Kalau ikutkan kalau buka kedai tu pukul 2, lambat agak balik rumah ni. Tapi main ramai ni dia bawa dia semangat sikit sebab kawan-kawan, orang kata tumpang semangat kawan. So orang ni memang dia rasa jauh dah. Nak talar sampai tuan-tuan macam ni jalan bawah ni susah sikit lah. Ni dengan kawan ni, dia yang kata tu bila berjemaah ni dia link sikit. Okey, sekarang kita menuju ikut jalan Kuala Terung. Kuala Terung. Saya ni tak pernah lalu sangat jalan ni. Ni kau harap main macam ni yang boleh ikut dengan kawan ni. Tidak, tak tahu langsung jalan. Dan Alhamdulillah saya punya lampu check engine ni dah sepadam. Tadi duduk tengok juga. Saya berhenti tadi mula-mula dekat Taiping, berhenti makan. Lepas tu masa tu dia jual lagi. Lepas tu bila dah start ni, berhenti tadi tepi jalan Sat, sementara nak tengok waste. Start Alhamdulillah lampu check engine dah padam dah. Harap tu cuma masalah teknikal yang sikit je lah. Mudah-mudahan ni tengok dah padam dah, Alhamdulillah. So InsyaAllah jalanan pergi dan balik dengan selamat. Amin, InsyaAllah. Mudah-mudahan. So ni motor ada berapa? Semua sekali saya pun tak kira lagi ni ada berapa. Jom kita try kira tak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
4 5 6 7 8 9. Ada 9 semuanya yang konvoi barang ni. Di depan sekali KTM. Berada KTM kita di depan. Okay, kita slow balik bagi apa-apa potong.
kali ni keluar ride. Ada satu lagi motor yang sama dengan saya, CP950R. Di depan warna candy red. So nama CMA ni baru kali ni, dan keluar kali ride dengan dia. Dulu my ex boss. Sekarang bos pun dah nak pencen, dapat join sekali my ride. So ni semua brother kita ni lah, brother Hali kita ni, roger-roger yang mana kawan-kawan di pejabat ada motor besar semua ada roger habis ajak my ride. So yang di depan sekali kawan kita pakai KTM 390, dia tahu jalan nak pergi ke sana, so dia lead di depan. Kami yang di belakang-belakang ni relax ya, motor besar semua duduk di belakang, kecil semua duduk di depan. So besar-besar ni pun belakang, bawa jalan bawah ni dalam 70, 80 standard pemandangan, boleh layan. Lah pun dah pukul 12 lah. Alhamdulillah cuaca hari ni, alhamdulillah. Dah minta tu mudah-mudahan sampai balik ni cuaca elok lah. Pukul 12 pun terik dia tu taklah terlampau terik sangat. Cuaca tu alhamdulillah lah setakat lah ni. Ni dah duduk area jalan mana ni, saya pun tak tahu jalan ni. Kawasan Perak ni, jalan bawah. Bestnya bila duk naik ride dengan kawan-kawan ni, kadang-kadang tempat yang kita tak bersepi, boleh tengok pandangan macam ni kan. Pemandangan kawasan kampung ni, oi best tu. Ni kita nak pergi kerja, pergi balik dengan menghadap jam kereta. Nak dapat lapang tadi jangan mimpi lah. Hari Minggu pun kadang-kadang kalau pukul 10 tu semua pakai keluar nak pergi mall, jam tu betul kok. Jalan kat sini pukul 12 pun lapang je. Best je jalan. So saya pun alhamdulillah taklah perlu sangat jaket kat punya peranan ni. Hari tu pakai jaket hak yang waterproof. Waktu lah ni jangan main-main lah, meleleh lah. Berkicap lah dalam ni. Ni okey lah alhamdulillah. Baju jenis mesh ni bawa main lah tengah hari pun alhamdulillah. Dia sejuk tu, alhamdulillah. Sampai dekat mana ni? Tengok signboard tak? Pantermis Lumut. Okey. Ni Kampung Pancor. Kampung Pancor. Assalamualaikum ya ahli al-qubur. Kereta banyak, lori pun banyak. Pekan Beruas Perak. Ni bukan pekan ni kampung ni. Kampung apa ni? Sempadan daerah Manjung, Kampung Pancor. Oh. Aduh. Nanti potong kita, nanti potong. Kita tak ambil nasi. Kita tak ambil nasi dah. Dah, makan luk tu je. Makan luk ke? Hoi. Oh, macam mana? Nasi dia kata 10 pertama. Dia depan tu. Kita baru lepas saja isi minyak dekat Petronas Pantermis. Makan gulai ikan dah selesai. So decide semua nak balik lah. Dah main ke tengah hari panas-panas ni pun ride. Semua pakat nak balik. So sebelum balik tadi dah isi minyak. Sekarang berhenti semayang, solat jamak semua siap-siap. Sagi balik tak ada fikir dah nak semayang sak. Selesai berhenti masjid, boleh lah nak pergi toilet ke apa semua selesa.
Tadi dekat kari kepala ikan tadi pun pukul 12.30 masa dia baru buka tu ramai. Lepas tu pukul 12.30 pukul 1 tu dah orang mungkin kurang dah. Ikut pada kedai tadi dia kata minggu bukan gaji ni dia slow sikit lah. Tapi kalau minggu gaji cuti sekolah sampai ke petang tu silap-silap pukul 2 pukul 3 pun habis dah lauk. Alhamdulillah selamat sampai tadi. So pelan-pelan balik. Alhamdulillah cuaca pun elok. Ride pun tak rasa lah penat sebab main dengan kawan-kawan. Kat sini banyak je kedai-kedai makan ni. Tapi yalah dekat sana tadi tu kalau tanya saya dari sudut dia punya gulai ikan dia, kari dia power lah. Kari dia memang power. So mayang kat masjid ni. Masjid apa ni? Tengok masjid Masjid An-Nawawi. Masjid An-Nawawi, Pangkalan Baru, Pantai Remis, Perak. Okey, sekarang dah habis selesai solat. Semua dah buat jamak siap. Sekarang tinggal kami je 4 buah motor. Yang depan sekali Harley, depan saya ni CB 950R macam motor saya juga. Lepas tu saya belakang sekali KTM. Kami 4 buah ni balik dulu sebab masing-masing nak sampai rumah awal. Hak yang baki tadi lagi 5 lagi motor-motor LC Boy Suku semua tadi. Mereka nak pergi minum lagi dengan makan cendol lah. Kami semua dah pakai kenyang lah. Saya pun dah kepala memang dekat nak balik dah. So pecah 2 grup. Satu grup balik terus, satu grup lagi nak santai pergi makan-makan petang, minum petang. Maybe kita balik lewat sikit lah. Kami insyaAllah kalau tak ada apa ni pukul 4.30 sampai rumah kot InsyaAllah. Asang tu ada rumah dah. Ni perjalanan di Pantai Remis ni. Apa jalan pun elok. Kereta pun taklah lempas sibuk. Alhamdulillah. Cuaca pun dia nak kata bukan terik tapi dia cerah. Cerah tapi yang bukannya kata sampai menyecuk panas dah tu. Alhamdulillah cuaca macam ni seronok kalau kita ride. Alhamdulillah. So kita layan jalan bawah. Walaupun hak yang motor masing-masing boleh je speed laju, tapi bila kita main ride dengan kawan-kawan ni, kita buat santai macam ni sebenarnya lagi best. Ikut jalan bawah macam ni lagi best. Tengok pemandangan. Boleh lah juga tengok rumah-rumah orang kat sini ni. Rumah kampung di Pantai Remis, Perak. Sempadan Larut Matang. Okey, kita balik naik highway WCE. Naik daripada Terong. Highway ni saya tak pasal lalu lagi. Ni first time. Alostar, Georgetown, Taiping, Cangkat Jaring. Highway ni tadi kawan pesan, dia suruh isi minyak siap. Semua macam ni pakai isi lah tadi. Sebab yalah dia kata ni highway baru sebab tak ada banyak kan sisi minyak kan. So kita pun isi lah siap. Bawa pun rasa pas kot. Takkan habis dah tangki ni. Okay kot kan. So isi pun minyak botol 1 bar. Bawa relax. Kereta pun nak kata banyak sangat pun ada je kereta. Nak kata tak ada pun ada je.
Georgetown 110. Sejam kiranya kalau balik ke Pening. 1 jam 10 minit. Sekarang pukul 2.50. Tempat lah 4 suku lebih kurang sampai. Highway WCE. Okey, dah sampai di persimpangan Bandar Baru. So saya nak balik Kulim, exit Bandar Baru. Kawan-kawan yang lain yang nak balik Penang dengan SP apa terus. Saya dengan member seorang lagi, dia turun dengan saya di Tol Bandar Baru. Dia nak balik Kuala Batah. Saya nak balik Kulim, exit tol yang sama. Dan Alhamdulillah 3.42 kat pukul 4 sampai dah di sini. Tadi atas highway lah ni kereta banyak lah. Memang betul lah nak ride ni. Kalau kena keluar betul-betul macam betul-betul ni, memang tak pernah syok ride. Kita nak kena berhati-hati sikit tengok kenderaan kiri kanan. Kalau macam pagi tadi, best lah, kereta tak banyak. Bawa pun best. Nak memotong pun kita yakin sikit. Ni nak memotong memang dok lah. Saya amat duduk belah kiri lah. Nak potong belah kanan pun kereta kadang-kadang dia main terkejut ni, laju kan, bahaya kok. Bawa aku belah kiri ni, speed pun dalam 90 tu. Okay lah, tenang sikit. Alhamdulillah. Exit tol Bandar Baru. Singgah tadi Sat, minum ayam tak. Dia waktu panas macam ni, ayam manis ni tak apa nak best kan. Dia rasa macam makin dahaga. Kena ayam masak kok. Saya ni keluar minum ayam masak je. Di kedai tadi pun minum ayam masak lah. Panas ni minum ayam masak banyak-banyak sikit supaya badan kita lebih peluh. Lupa buah tali pula, tali helmet. Boleh pula lupa. Pakai helmet full face ni. Sebelum pakai ni tak apa lagi. Sebelum dah pakai glove, lupa langsung. Balik ikut jalan bawah ni okey juga sebenarnya, sebab saya daripada saya pergi naik sampai ke Matampau, lepas tu nak turun balik ke Kulim, jadi jauh. Ikut jalan bawah ni okey lah. Kereta ikut jalan bawah ni so far yang selalu masalah dengan lori lah, kalau lori banyak kan. Tapi highway ni bila-bila pun sedia lah, kereta memang banyak. Waktu-waktu tengah hari cuti tak boleh buat apa lah. So kita cari masa yang sesuai nak keluar. Nak keluar pun boleh, cuma kena hati-hati lah. Bawa tak enjoy kan. Saya tengok pun banyak apa yang waktu-waktu tengah hari ni dah sampai destinasi, banyak tengah rehat, pergi makan-makan semua. So mengikut jalan bawah ni tenang sikit, redup sikit. Cuaca alhamdulillah lah, daripada tadi pergi keluar sampai balik ni pun alhamdulillah. Rezeki keluar cuaca okey, rezeki pergi balik dengan selamat pun rezeki.
Alhamdulillah tadi pun motor duk buat keluar engine checking. Lepas tu ni okey dah. Alhamdulillah. Dia duk buat gempak boleh tadi. Dia tiba engine checking naik. Ni tengok okey dah. Alhamdulillah. Turun kot ni pun derian pun dah ni. Ada kerja derian pun. Alhamdulillah, selamat sampai di Kulim. Perjalanan lebih kurang tadi daripada sana 2.19 lebih kurang 2.19 daripada sana. Lepas mayang apa semua. So dah sampai sini. Betul lah target dalam 2 jam. Alhamdulillah sampai sini 2 jam. Dah sampai dah dekat Kulim. InsyaAllah tengok nanti ada kesempatan masa yang ada lagi. Kalau sempat boleh pergi ride lagi kat mana-mana. Tengok lagi perset kat mana, kita follow ya. Ok, jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih kepada semua yang menonton. Assalamualaikum.